Maksudnya komuniti Kelantan di Lembah Kelang ni sangat ramai. Jadinya bila kita dapat idea untuk nak menjawab tak alih-alih di bab jual makanan Kelantan, dan memang kita nak balik kepada asal lah. Sebabnya lidah kita ni kita dah boleh capture, kita dah boleh ingat dah. Maksudnya selera Kelantan tu lagu kita bila kita makan, contohlah nasi kukuh kan. Kita dah tahu okey nasi kukuh ni sedap. Kita tak perlu tanya macam kita tak perlu tanya jiran. Tak perlu tanya tai-tai gitera okey sedap tak nasi kukuh ni, tak perlu. Maksudnya untuk makanan Kelantan ni bila kita buat dan kita teral di mulut kita tu sedap, memang sedap lah. Maksudnya gitu je lah. Semudah gitu. Maksudnya kalau kita nak buat ayam penyet di luar bidai kita. Betul. Ataupun apa lagi, laksa Johor, laksa Penang, benda tu di luar kemampuan dan juga batasan rasa tu sendiri. Jadinya cara masa tu saya shortcut lah. Maksudnya kita cara paling mudah untuk buat menu Kelantan, menu nak jual makanan ni adalah menu Kelantan masa tu. Dan yang paling penting adalah kita dah tahu dah, maksudnya komuniti Kelantan di Lembah Kelang ni sangat ramai. Sebab kita ada di Batar Alam, di Gombok, di Shah Alam, di macam-macam tempat lah. Memang dia ada pok-pok Kelantan tu sendiri lah. Itu sebab lah kita buka menu makanan Kelantan. Faham. So kiranya saya pun agak terinspirasi lah. Sebenarnya makanan Kelantan ni sebenarnya kalau ikutkan ialah faktor penduduk yang ramai dekat Lembah Kelang ni menjadi pendorong lah kepada Encik Bakri untuk bukaan makanan, untuk menjual makanan Kelantan kat sini lah. So